Sebab darjah 1 tak mestilah apa-apa hantar hantar. Okay, tapi tidak. Apa yang berlaku pada saya adalah abang dia sekolah petang. Okay. So darjah 1 mak ayah memang hantar. Tapi saya sendiri nak jadikan cerita, saya sekolah pagi. Jadi pagi kan mak ayah kan sibuk Niaga selemak. Siapa nak pergi? Siapa nak hantar? Pergi Jadi sendiri. apa jadi adalah ayah dah sibuk dah dengan motor apa semua, nak bawa ke Taman Muraya kan, nak naik jual kuih. So mak pula dekat gerai jaga. So dia bagi dekat saya, nah ni nasi lemak, ni 50 sen. Nah, okay, basit Umi akan lintaskan basit ni. Dia lintas saya jalan. So lepas jalan tu dia akan tengok, okay, nampak tak orang yang tengah jalan ni? Orang jalan ni semua nak pergi sekolah. Kamu ikut je orang tengah jalan ni. Macam tu. Itu je. So ikutlah. Ikut jarak antara gerai ke sekolah dalam 700 meter lah macam tu. Jauh jugalah. Jauh. Masa darjah 1. Maksudnya cross jalan besar tu? Cross jalan besar. Tu straight. Jalan. Ikutlah orang yang dulu orang pergi sekolah jalan kaki tu biasa. Sekarang ni kan semua orang hantar motor, naik basikal. Tapi darjah 1 ni. Darjah 1. So apa terjadi bila dilintaskan? Kita berjalan lah. Tengoklah orang yang berjalan ke sekolah, kita follow. Lepas tu orang tu masuk sekolah, kita masuk lah. Masuk-masuk kita duduk dekat dalam masuk-masuk. Kan ada kelas, duduk terus. Tapi kita pelik, kenapa lah kelas semua orang besar? Salah kelas. Lepas tu tanya, adik darjah berapa? Saya darjah 1. Ni kelas darjah 5 dek. Darjah 1 mana tahu baca, tak tahu kelas. apa, tak tahu. So darjah 1 kat mana? Darjah 1 kat belakang. Okey, kita pun keluar. Kita pun masuk. Masuk-masuk tu kita pun duduk. Sebab semua budak-budak kecil kan. Okey, duduk. Sekolah kan ada banyak kelas. Dah betul. Ada kelas bestari, kelas dinamik, kelas ceria, kan? So kita masuk tu tak tahu nama kelas. Duduk. Lepas tu ada pakcik tegur, nama siapa dek? Saya masih ingat lagi nama pakcik tu, Pakcik Bad. Badrul nama dia. Pakcik tu siapa? Cikgu ke apa? Tak, memang orang kampung. Oh, okey. Hantar anak dia dalam kelas tu. Kelas tu kelas 1 ceria. Saya masih ingat lagi kenapa? Sebab pakcik tu cakap, nama siapa? Nama Abdul Basit bin Abdul Rahim Nasution. Kita kan kalau budak tanya nama, kita akan bagi nama penuh sampai nama ayah. Iyalah betul. Budak kan. Jadi, jap. Pakcik tengok. Kan dulu kat depan ada nama. Tampan. Kat pintu kelas. Basit. Nama Basit tak ada dalam kelas ni. Basit salah kelas ni. Mana ayah dengan ibu? Ayah meniaga, mak meniaga. So ya Allah, dah cakap, jom pakcik tolong cari. So anak dia kat kelas tu saja dia tu. Nama pakcik Badrul, anak pakcik kat kelas ni, memang pakcik tolong.